Okey, ini soalan dia. Okey, kita tengok soalan dia. Okey, dia berbentuk kon. And then dia kata bagi jari dia adalah 5 dan tinggi kon itu adalah 12. So, kita nampak kon, kita mesti kena ingatkan formula kon. Okey, jadi kita tengok dia nak apa ya. So, dekat sini dia ada kadar perubahan kedalaman. Kedalaman tu pada ketinggian ni. So, kadar terlibat dengan T. Okey, tinggi itu adalah DH lah. Okey, tinggi perubahan. So, apabila ini tinggi adalah 3. Kemudian dia bagi maklumat apa lagi? Dia kata air tersebut keluar melalui lubang bekas kecil dengan kadar ini. Okey, so bila dia keluar, kalau kamu tak pasti tak pasti isi padu keluar, kamu tengok sini. Ini adalah isi padu. Jadi kadar tetap ini adalah DI per dt atau dV per dt ya. Okey, saya guna V lah Volume. Okey, sebab bila keluar tu adalah isi padu. Even dia sikit-sikit saja, kalau kumpul-kumpul sini semua adalah isi padu. Jadi kita ada dV per dt 4. Okey? Okey, bila dia keluar ya, kan dia keluar, kita akan jadi negatif lah. Tapi kita buat kemudian ya. Okey, bila benda keluar, negatif. Hilang, negatif. Susut, negatif. Masuk, baru positif. Okey, kalau ni ada keluar, dia ada negatif. Okey, kemudian dia ada dua benda ni lah. Satu kena fikir sendiri. Satu tu, kamu dekat sini, kamu dah dapat kan dV. So, tadi cikgu suruh kamu hafal apa? dV per dt. Sini akan tengah-tengah adalah dV. Sebelah belakang adalah dt. So, dekat sini adalah apa? Kedalaman kan? Kedalaman. So, sini DH, sini pun DH. Okey, ketinggian dia. So, setakat ni, kita isilah. Ini isi 4. Ini kena cari. Ini kita nak. Okey, kita nak. So, cari macam mana? V, con adalah 1/3 pi J kuasa 2H. Luas tapak darab dengan tinggi. Ingat, luas tapak darab dengan tinggi, tapi sebab ini kon, kita 1/3. Okey, formula luas tapak darab tinggi dapat isi padu. Okey, kita dapat ni. Kemudian kita beza. Okey, lepas kita beza, kita dapatlah. Okey, kita beza, kita dapat tu. Okey, tapi bila kita nak beza dV per dH, masalah sekarang ini ada R, ada H. Jadi kena fikir macam mana. Tadi cikgu ada ajar Pythagoras theorem. Tapi ini bukan terlibat dengan bulatan ke apa. So, kita nak fikir macam mana kita nak hapus R ini supaya kita tinggal H sahaja. So, sekarang ni dia ada cara dia iaitu guna nisbah. Okey, nisbah macam mana? Okey, ini jejari. Jejari berkadar dengan jejari ke atas 5. Okey, ni R. Tinggi air dengan 12. Maksudnya 5 R dia sama dengan apa dia? 12 nisbah dengan H. Ini dengan ini. 5 dengan R, 12 dengan H. Ataupun R dengan 5, H per 12. Dua-dua pun boleh. Yang mana pun boleh. Okey? Okey. Ada juga dia tak guna ni. Ada juga dia kata R per H. Jadi 5. Ada juga macam ni. Pun boleh. Terpulang. Yang penting betul. So, lepas tu kamu mesti dapat R lah. Lepas kamu dapat R, kamu ganti ke dalam. Ganti ke dalam, you dapat H lah. You dapat H saja. Baru kamu buat beza. Okey, dV per dH. Okey, dV per dH. Okey, isi kat dalam. Kemudian ini dah ada negatif 4 sebab dia keluar kan. Air dia keluar. So, dia dapat negatif 4. Kita isi dekat formula tadi. Cikgu tunjuk tadi. Okey, yang tengah-tengah berbeza. Yang depan ni negatif 4. Kemudian dH per dt.
Okay, next. Kemudian kita nak dapat DH, jadi ini bila kita dapat, ini bahagi jadi darab. Ini darab jadi bahagi. Dan kita dapat jawapan. Jangan lupa jawapan kamu mesti 25. Pi tu kena ganti dengan ni. Dan kita dapat jawapan dia negatif. Okey, maksud dia kadar perubahan terhadap kadar perubahan H ni, kedalaman air ni, dia akan berkurang banyak ni, tinggi. Bila air dia keluar, H dia turun. Setiap saat dia turun banyak ni. Boleh? Setiap saat dia turun. Boleh. Bila air dia keluar setiap saat ni, air dia akan turun tinggi ni. Boleh faham? Okey, kita